Air balang. Soya cincau, vanilla blue, strawberry, air katira. Wah, ais rajos ada, coklat, Thai green tea, teh ais kawin, air cendol ada. Kopi ais. Oh, dengan color menarik ya. So untuk hari ni bazar Pekan Nas sebelah masjid. Hari ni satu video je. Sikit je. Tak boleh tengok banyak-banyak. Memang banyak sangat menu. Untuk ketahuan mutabak dekat Pekan Nas ni masih lagi RM7. Hari ni aku try satu kedai mutabak. Nanti aku tunjuk kalau okey, nanti kita akan buat video dia. So aku balik dulu lah. So macam ni lah. So, sebenarnya hujan ni. Sebenarnya ada 3 lorong. Tadi yang paling menarik aku tengok air, kuih-kuih memang ada. Cuma beli air je satu tu. Tadi air vanilla blue. Memang cun air dia. Okay, so ringkas saja korang boleh datang untuk tengok sendiri. Aku tak rakam semua, korang akan datang. Memang mana-mana bazar. Itulah menu dia. Hari ni aku tak jumpa lagi yang istimewa. Kalau bazar Ramadan biasa mutabak je lah yang aku kejar. Okay, jadi jumpa lagi untuk next video. Ringkas je kan video aku hari ni. Vlog untuk hari ni. Pertama kali ke bazar setelah ni puasa ke apa? Ketiga. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.